Ada orang baru beli emas seminggu, lepas tu tanya, kenapa harga tak naik-naik ni? Bro, relax lah. Emas ni bukan pil magic. Bukan beli hari ni, esok jadi kaya. Simpan emas ni bukan untuk kaya cepat, tapi untuk cepat sedar yang kita selama ni tak pernah ada simpanan sebenar. Emas ni ubat untuk tabiat boros. Kau simpan emas, kau mula belajar sabar. Kalau kau jenis tak sabar, maksudnya memang kena simpan emas lagi banyak. Sebab sabar tu datang lepas kita tahu nilainya bukan hari ni, tapi masa depan. Emas ni macam tanam pokok. Kau siram hari ni, bukan esok terus berbuah, tapi 5 hingga 10 tahun nanti. Dia boleh lindung kita masa duit tengah jatuh nilai, masa ekonomi tengah huru-hara. Dan yang best, kau tak perlu simpan ribu-ribu. RM1 pun boleh mula. Guna akaun Get Public Gold. Tak susah, tak pening, tapi kena konsisten, kena sabar. Orang yang cepat nak jual, cepat nak untung, selalunya kecewa. Tapi orang yang sabar simpan, akhirnya dia yang senyum last sekali. So, kalau kau tengah gelisah sebab baru seminggu emas tak naik, tarik nafas, istighfar sikit. Emas ni bukan nak bagi kaya esok, tapi nak bagi selamat masa depan. Klik link kat bio atau isi biru kat bawah. Aku guide kau slow-slow sampai kau boleh rasa seronok simpan dan sabar tengok hasilnya.